So kalau contohlah kalau korang register as seller kan, itulah korang memancing. So nak jual skill korang tu, boleh je create community. Habis kalau macam yang tadi saya cakap, saya katakanlah ada satu brother ni, dia tahu mancing dia tak tahu lain kerja dia mancing, hari-hari bangun bini pun marah, kerja cari joran je kan. So macam untuk dia ni, apa yang job tepi ni boleh bantu Ain? Dia tak boleh nak buat digital product. So apa jenis yang job tepi boleh bantu? Contohlah kalau dia pandai memancing je kan, dia promote lah servis dia ke, ataupun macam kelebihan apa yang dia buat, yang dia boleh buat untuk memancing tu. So nanti kalau ada orang meminat ke, dia boleh lah kontak-kontak macam tu. Boleh ke macam kalau kita buat community dalam tu, dalam community tu, lepas tu orang boleh tengok video dalam tu, boleh tengok course belajar mancing, boleh ke? Boleh. So kalau contohlah kalau korang register as seller kan, itulah korang memancing. So nak jual skill korang tu, boleh je create community. So dalam tu boleh lah letak macam course ke, macam tutorial ke apa-apa. Boleh letak video lah. Contoh boleh. Kalau saya nak video setup joran, semua boleh lah. Boleh video ke, ebook ke, apa-apa je lah yang berkaitan dengan korang punya skill tu. I see.